Murid-murid, inilah kerja sekolah yang kita mesti buat pada 7 hari bulan Jun. Isikan tempat kosong pangkat dalam keluarga Ahmad. Inilah pilihan jawapannya: datuk, emak, abang, nenek, bapa dan kakak. Nombor 1, datuk. Nombor 2, nenek. Nombor ketiga, bapa. Nombor keempat, emak. Marilah kita tuliskan jawapan. Tiada, tiu ketuk, datuk. Soalan kedua, ni ne, ni kenek, nenek. Inilah nenek. Soalan ketiga, pa, bapa. Keempat, emak. mak, emak. Kelima, abang. Keenam, kakak. bang, abang. kekak, kakak. Itulah sahaja untuk hari ini. Terima kasih.